keberangkatan ke bawah diri yang maha mulia Perkasuri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Jadi Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli yang maha mulia Perkasuri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. Sekarang ialah keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Perkasuri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'idul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli yang maha mulia Perkasuri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. Dia ke bawah di dalam Maha Mulia Perkasuri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima junjung ziarah daripada Tuan Yang Terutama Tuan Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jaafar, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan juga yang berbahagia Puan Faziah binti Muhammad Sanusi, dan juga Tuan Yang Terutama Tuan Datuk Seri Paduka Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah, dan juga yang berbahagia Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Faridah binti Haji Tusin. Stop.